Pakcik simpan. Ha? Apa dia? Kenapa banyak sangat ni? Oh, mau lagi? Tak ada ni banyak sangat ni saya Kalau cakap. tidak cukup saya tambah. Ha? Tak apa, tak payah. Hai. Banyak order ah, pakcik. Itu saja. Mana yang rekomen? Special dindong burger. Rasa apa? Ada ada ayam, atas ayam ada benju, dalam benju ada sosis. Oh. Bagi dua lah. Memang kena panggil dindong ah, bos? Ha, bagi dindong. Dindong burger. Pakcik yang buat nama tu. Ha, ya. Dindong Station. Memang saya punya. You belajar ke sini? Saya jalan-jalan Oh, jalan-jalan. Dari mana? dari Klang tadi. Oh. So, hiu, pergi sini. Ni kawasan student ni, orang belum balik saya. Ni orang punya hostel. Ini pakcik punya Anak. Ada anak lelaki ada yang dah besar ni ada. Dulu punya isteri yang sudah meninggal kan. ah, Dah meninggal isteri lama, dapat isteri baru, dapat yang satu lagi. berapa lama sudah menjual sini? Banyak lama lah. Saya tahun 2002 ya kira lah. Wah, di sini. Nih, Ha, ini kawasan. Bagi saya lama sangat lah. boleh tahan. Kerja ni saja boleh buat. Kerja lain tak. Kenapa Yalah, umur saya berapa? 60 lebih. satu orang jalan dari dulu? Ada anak lelaki tolong. Tapi dia dah besar, dia buat sendiri kan lah. Selalu kalau macam ini college, titik SEM, banyak 3 order. Dia kadang-kadang 50-60 biji je. Model dapat balik juga. Boleh lah, boleh. Pernah macam satu hari tu memang langsung tiada order. Pernah? 10 biji, Oh, 5 biji ada jual lah. mana? Ha, 10 biji. Lama-lama orang dah rasa, orang dah kenal. Sanalah. Dia dah rasa. Ada orang suka burger pakai sayur komis. Ah. Sayur pakai salad. Ada orang dia pakai apple lah, nanas lah. Macam-macam style lah masing-masing. Ini anak pakcik tolong juga lah. Dia tolong tolak ni ya, dia tak tolong. Tolong Oh. kedai. Dia pun kecil lagi. Saya dia besar-besar.